kereta gini memang minta maki lah, bukan puji, minta maki. Pernahkah anda jumpa kereta dia buka fog lamp belakang dia? Memang rasa silau yang sangat dia follow kereta tu. Kadang-kadang kereta gini memang minta maki lah, bukan puji, minta maki. Sebabnya lampu fog lamp belakang tu untuk keadaan negara kita ni memang tidak sesuai lah. Cuaca kita ni jarang sangat jumpa kawasan hok terlalu berkabus ataupun terlalu bersalji. Memang tak ada lah tempat kita salji tu. Dia tak digalakkan guna pun. Dia sebab dia digunakan, dia adalah sebab regulation daripada Europe punya standard lah. Eropah punya standard ni, dia nak setiap kereta tu ada lampu fog lamp belakang. Tapi tempat kita sepatutnya tak guna lah benda tu. Memang tak digunakan langsung lah. Kalau kita on pun, kawasan-kawasan macam berbukit di gerik tu kau dia berkabus sikit lah, kita boleh guna lah. Kalau tak, kita tak digalakkan guna lah. Kita boleh tahu bila lampu fog lamp tu nyala melalui simbol yang ada di meter panel ni. Warna orange tu menandakan rear fog lamp tu tengah nyala. Jadi sila tutup cepat-cepat lah. Minta tutup lah. Kecuali memang anda ni memang minta nak kena maki daripada orang belakang anda. Itu sahaja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.